Bulan puasa ni bro, setan kena ikat weh. Tapi ada je manusia volunteer ganti jadi hantu raya tengah hari weh. Dalam sahur dia paling awal WhatsApp, selamat berpuasa semua yang kenal dia. Taulah ni wayang je beb. Pukul 12 sharp dia hilang. Aku ingat dia seorang je. Rupa-rupanya tauke Cina pun ikut site visit beb. Tauke balik office senyum pelik. Rupa-rupanya ada rekod member atas tangga beb, tengah melantak nasi kandar. Dalam video tu dia makan sambil gelabah biawak bro. Makan nasi kandar, vibe macam saka tengah lapar. Dia ingat lokasi rahsia. Padahal pot lama tu beb. Turun bawah satu office dah tahu. Bau kari mamak. Buat tangga je. Buat kerja muka berseri bro. Semangat kerja lain macam. Glowing penuh iman beb. Datang ajak pergi bazar. Beli sikit je. Katanya nak ikut sunnah. Perut dah buat rehearsal tengah hari beb. Maghrib dia paling awal duduk. Orang lain pegang kurma, dia pegang sudu macam kereta F1 tunggu lampu hijau beb. Aku rasa semua orang ada kawan macam ni. Nanti tag dia. Harap tahun ni puasa tak trial lagi lah.